Resepi sayur ni orang utara je tahu. Hai semua, Assalamualaikum. Sayur manis bayam rebung ni memang sedap sangat. Kalau dekat utara, kita orang selalu buat guna rebung yang segar ni. Kita racik macam ni halus-halus. Lepas tu kita buat sayur. Boleh campur dengan bayam, buah labu atau sayur jenis lain macam sayur pucuk manis. Boleh guna pelbagai jenis sayur lah. Kita campur sekali. Rebung kena guna rebung yang kecil-kecil macam ni, yang segar, yang fresh, yang belum dijeruk dan belum direbus. Inilah kejadiannya lepas kita racik. Kita akan cuci dulu sebelum kita rebus. Kena rebus untuk hilangkan dia punya pahit rebung tu. Memang pahit lah kalau tak rebus kan. So kita rebus dengan sedikit gula dan kita biar dia menggelegak tu lama sikit. Barulah hilang pahit-pahit tu. Untuk rencah sayur, cuma bawang merah, cili padi dan juga belacan. So kita tumbuk dulu cili padi sampai pecah-pecah. Tumbuk juga sekali bawang. Ada setengah resepi tak letak bawang dengan cili pun. Cuma letak belacan dan gula saja. Tapi resepi mak saya ni memang ada letak bawang dan cili padi. Kita satukan rebung yang kita dah rebus tadi, bahan tumbuk dan belacan. Kita pakai belacan banyak ni ya, lebih kurang lah. Kemudian masukkan air, kacau rata. Perasakan dengan gula. Wajib masuk 1 sudu besar gula lah. Atau ikutlah, kalau nak kurang manis boleh kurangkan. Boleh tambah garam secukup rasa. Kalau suka boleh masuk serbuk perisa. Bila dah mendidih macam ni, boleh masukkan bayam. Kita masuk bayam ni, biar bayam tu kecut. Dah siap lah kita punya sayur manis, rebung dan bayam. Kita memang tak tumis ya sayur ni sebab dia macam sayur bening je. Memang simple sangat. Kalau yang nak diet tu, boleh try buat sayur macam ni. Tapi nak habang siap-siap lah. Memang susah lah nak diet kalau lauk-lauk macam ni. Nak pula ada ikan pelata goreng garing ni. Lauk dia memang kena ada ikan goreng atau ikan bakar. Lagi-lagi ikan temendung bakar. Okey, jom buat sambal belacan buah pelam atau buah mangga. Kek ni guna buah pelam biasa je. Kalau ikutkan lagi sedap guna buah quinine atau buah konen. Tapi belum musim kan. So kita pakai saja buah pelam yang masak ranum. Kita buat saja macam kita buat sambal belacan tu. Kita blend dulu atau kita kisar dulu cili. Kisar kasar-kasar. Lepas kisar cili tu, baru kita masukkan pelam. Kita kisar sekejap saja. Ini kalau nak guna chopper lah. Kalau nak guna pisau, pelam tu kita boleh racik-racik saja. Dah siap lah kita punya lauk. 3 lauk ni memang boleh buat tambah nasi. Sebab sedap sangat. Bila makan ni terus teringat masa zaman kecil-kecil dulu, bila mak masak lauk macam ni, kalau dulu memang tak layan lah. Tapi bila dah makin tua ni, teringat-ingat pula lauk-lauk macam ni. Memang sedap sangat. Kalau hampa, kalau Kak Annie masak macam ni dekat hampa nak makan tak? Ke hampa tak suka makan?